cakap, aku duk buat konten hang duk pokok. Amboi mak. Assalamualaikum, hai guys. Makan dulu sebelum tengok video aku. Pagi yang terakhir, hari yang ketiga di campsite. Okey guys, macam inilah keadaan. Hari yang terakhir lepas subuh tu, aku jerang ayam, rebus telur. So keadaan yang bertengok macam mana keadaan kan. Keadaan dia, Allah, Masya Allah. Kita tengok lagi apa jadi. Air surut guys. Masya Allah. What a lovely evening pula dah. Lovely day. Situ Pulau Bidan guys. Allah, terasa nyaman oh. Okey guys, pagi ni aku nak kena masak untuk terakhir. Untuk pagi ni sarapan apa? Stay tune tengok apa yang aku buat untuk pagi ni guys. Ponasur. Kita buat kuih tiaw goreng rimba. Masuk bawang dulu. Kita tengok apa hasil dah ni. Ni first batch. Kuih tiaw goreng rimba. India. Kita bubur kacang tumbuh si Ponasu. Bamri special. Bamri. Yang ni extra toge. Toge taruh atas punya. Diet. Diet lah konon ha. Ni bumbu tak dah habis kita. Tu dia apa nak kata tu. Nak pilih ayam. Pantai. Tanjung Jaga. Rumah Naler ke. Pona pagi. Alhamdulillah. Ponasur. Alhamdulillah. Sahabat kata mesti. Jagoan terkejut nak pergi kencing. Tabuk kacang tumbuk. Kucai. Itu tak masuk. Saya pernah ni guys satu. Alright. Tengok hasil dia last minute. Dengan kacang tumbuk last kali kita gani dengan daun bawang goreng. Bawang goreng. Ni lepas bawang goreng daun bawang kelia. Assalamualaikum. Hai guys, makan dulu sebelum tengok video aku. Hasil dia kita tabuk kacang tumbuk dengan telur. Telur ni 6 minit. 6 minit lebih kan. Kau tengok hasil dia. Kau tengok. Beliau bang ampun. Makan tepi pantai pula kan. Kita test. Ada kacang tumbuk, bawang goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Aku minta maaf makan depan pun. Kau ambil gaya muka saya ni pun. Dengan bunyi pantai kan. Wild camping. Apa dia tak suka toge? Alhamdulillah. Ponasur. Kampung kuih pula dah. Ni nak modify. Karipat, samosa semua boleh. Kima daging. Ayam ni aku karate ini kot. Orang nak cakap dia nak berkokok. Ni kima daging Pakistan ni dia pun nak buat inti karipap. Ni kuih tiaw bak. Dia beli lagi. Dia buat ni muzik latar. Hang ni ayam. Kan aku duk cakap, aku duk buat konten hang duk berkokok. Amboi mak. Tadi nak berkokok. Dapat. Dia ejek lagi. Dia sebut. Okey guys. Nampaknya hari ketiga kami sudah tamat di campsite ni, Tanjung Jaga private place. So beginilah keadaan. Kita nak balik dah. Bamri.
3 orang kak dengan MGP. Cikgu Am. Weh, MGP Cikgu Am. Alhamdulillah, so kat sini lah. Okay. Okay guys. Ni lah. Kita akan buat slot terakhir. Leave. Leave no trace. Okay, leave no trace. Okay guys, jumpa lagi. Sesi 2. Monasur. Okay, kita dah clear dah kawasan apa semua kan. Kita leave no trace. Itu yang sampah yang hak lama lah tu kan. Kita putar. Okay, tempat kawasan pun dah bersih dah insyaAllah. Cara macam mana kami sampai tu. Okay guys, jumpa lagi. Next wild camping. Ala wild camping. No Cikgu Am no? Bukanlah wild sangat. Ala